Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq bin Nur Suhaimi, nombor matriks 297364. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi tentang satu nilai ataupun prinsip dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka dan pemerintahan Kerajaan Johor. Jadi pada zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, kesetiaan merupakan asas kepada kestabilan kerajaan. Rakyat dan pembesar menunjukkan taat setia kepada Sultan. Sebagai contoh, Bendahara Tun Perak, bendahara yang masyhur pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, menunjukkan taat setia beliau kepada Sultan dan berkhidmat demi keamanan negeri Melaka, demi keamanan kerajaan Melaka pada ketika itu. Dan begitu juga di Johor yang dapat kita lihat, selepas kejatuhan Melaka, rakyat dan pembesar Johor terus menunjukkan kesetiaan kepada waris Kesultanan Melayu Melaka walaupun menghadapi ancaman Portugis dan juga ancaman Belanda. Ya, rakyat dan juga pembesar saling menunjukkan taat setia kepada Sultan ataupun kepada waris Kesultanan Melayu Melaka dalam menghadapi pelbagai cabaran dan juga halangan. Nilai ini juga menunjukkan bahawa kesetiaan mampu mengekalkan maruah dan juga maruah bangsa dan juga kedaulatan negara. Jadi kesetiaan ini amat penting, tidak kiralah dalam apa jua bentuk sekalipun, kerana ia merupakan satu prinsip asas dan juga aspek utama dalam kestabilan sesebuah negara. Jadi nilai kesetiaan ini sangat relevan dalam kehidupan dalam kehidupan saya sebagai seorang pelajar dan juga sebagai seorang rakyat Malaysia pada hari ini. Jadi dalam dunia yang penuh cabaran, dalam dunia yang penuh halangan dan sebagainya, kesetiaan kepada negara, dilihat dalam prinsip rukun negara, kesetiaan kepada negara bermaksud kita menghormati undang-undang, menyokong ataupun kita memberikan sepenuh usaha kepada kerajaan dan juga kebaikan demi kesejahteraan dan juga kebaikan rakyat, untuk menjaga keharmonian masyarakat dan keharmonian kaum. Kesetiaan ini juga dapat saya amati sebagai seorang pelajar apabila saya menunjukkan taat setia saya kepada guru dengan cara menghargai guru, dengan cara menghargai pensyarah Dr. Aisyah dan sebagainya. Dan saya juga menunjukkan taat setia dengan menunaikan tanggungjawab sebagai sebagai seorang pelajar, dengan belajar bersungguh-sungguh dan sentiasa menjaga nama baik universiti, menjaga nama baik pihak fakulti dan sebagainya. Dan saya juga melihat nilai kesetiaan ini penting dalam masyarakat. Contohnya apabila rakyat bersama-sama berganding bahu berusaha untuk menyokong negara dalam perlawanan bola sepak dan sebagainya. Walaupun ianya aktiviti sukan, namun kesetiaan yang ditunjukkan oleh para penyokong, oleh semua rakyat yang menyokong dan juga setia kepada negara dengan menyokong pasukan bola sepak, badminton ataupun apa-apa jenis pasukan negara kita. Dan masyarakat di negara ini juga menunjukkan taat setia dengan tidak merompak hasil negara, tidak menyalahgunakan subsidi dan sebagainya. Dan ini dapat dilihat dengan membentuk nilai kesetiaan kepada negara ini juga, perpaduan masih wujud dalam diri kita semua apabila sikap masyarakat masing-masing tidak menunjukkan satu gejala ataupun satu aktiviti yang tidak bermoral kepada masyarakat setempat. Jadi sebagai kesimpulannya, nilai kesetiaan yang diamalkan oleh kita semua dalam sistem yang diamalkan oleh kita semua pada masa kini, juga kita lihat pada zaman dahulu dalam sistem pemerintahan Melaka dan Johor ini, ya, nilai kesetiaan itu kita praktikkan dalam kehidupan pada masa kini. Pada zaman Kesultanan Melaka dan Johor, kita ambil dan kita jadikan sebagai inspirasi kepada kita semua. Dan sebagai generasi muda, saya berazam, khususnya diri saya sendiri, dan saya ingin menyeru masyarakat setempat dan juga rakan-rakan untuk mengekalkan semangat kesetiaan ini bukan sahaja kepada pemimpin, namun kepada masyarakat, kepada rakan-rakan, kepada bangsa dan juga tanah air Malaysia yang kita cintai. Jadi itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.